Selamat pagi, Bos. Selamat pagi, Anak. Selamat pagi. 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 Jalil? Jalil? Ya, Encik. Surat semalam kau dah post? Sudah, Encik. Bagus. Selamat pagi. Cik Norma. Duduk, Cik Norma. Jalil, tolong bawakan kopi kemari. Tak payahlah kopi, Cik Saleh. Terima kasih saja. Ya. Ni perlu apa ni? Cik Harun di mana? Cik Harun? Ya. Ada di ofis. Di atas. Di atas, ya? Ya. Nak jumpa dia? Ya, saya nak jumpa dia. Ya. Baiklah, duduklah ya. Saya pergi panggil ya. Terima kasih. Duduk, Cik Norma ya. Selamat pagi, bos. Selamat pagi, Saleh. Mari makan. Terima kasih, bos. Bos, Cik Norma datang, bos. Pasal cek ke? Apa lagi, bos, kalau tak pasal cek? Anak? Ya, Bos. Selamat pagi, Cik Harun. Selamat pagi, Cik Arif. Nak cari saya? Ya. Bukan nak cari Cik Saleh? Bukan, saya nak cari bos. Oh, saya ya. Silakan. Masuk. Selamat pagi, bos. Ada perkara apakah yang Cik Norma nak berbincang dengan saya? Perkara apa? Perkara cek. Cek palsu. Cik Harun telah memberi cek palsu pada saya. Cakap pelan-pelan sikit, Cik Norma. Nanti kalau kerana saya dengar, itu saya malu. Kalau Cik Harun tak mau malu, tunaikan janji Cik Harun. Janji? Janji apa, Cik Norma? Cik Harun lupa, dulu kan Cik Harun janji nak kahwin dengan saya. Kalau Cik Harun betul-betul nak kahwin dengan saya,
Lupakan soal duit tu. Kita kahwin. Cik Norma, sebenarnya bukan saya tak nak kahwin dengan Cik Norma. Saya hendak. Tapi maklumlah sekarang ni, saya ni belum masuk akal balik lagi. Menghina? Cik Harun telah menghinakan saya. Kalau Cik Harun tak mau kahwin dengan saya, bayar hutang saya sekarang juga. Oh, Joli sana sini, minum, mabuk, Joli perempuan, sign bil itu bil ini. Pinjam duit saya. Hutang tak mau bayar. Hei! Saya tak mau cek, saya nak cash. Cash? Kalau Cik Norma takkan cash kena tunggu 3 hari lagi. Kalau nak cek sekarang saya boleh kasih. Betul ke cek tu ada duit dalam bank? Garanti je Norma, garanti. Jangan takut, garanti ada duit. Kenapa hari bulannya lusa? Pasal hari ni, besok, bank holiday. Lusa baru ada duit dalam bank. Tapi ingat Cik Arun, kalau cek kali ini spring juga, saya akan adukan perkara ini pada polis. Garanti ada duit, garanti ada duit. Bos, cek yang baru bos kasih ni ada duit ke? Cek tu pun nanti spring juga tak boleh. Kalau dah spring buat apa bos kasih? Aku tak kasih dia bising. Dia bising pedulikan. Bos, saya ada satu idea. Bagus punya idea. Apa dia? Apa yang bos susahkan? Pakai saja di office. Dapat gaji, ganti balik. Saleh. Ya. Kau jangan cuba ajar aku jadi jahat tau. Semua hidupku aku tak pernah pakai duit office. Itu mana orang yang aku joli, hutang ceti, perempuan, segala-galanya. Aku habiskan harta aku kau tahu. Kalau aku ambil di office, berarti aku tipu harta bapa aku. Bila aku tipu, orang tu akan tuduh aku pecah mana. Sekali kalau orang tak percaya dekat aku, sampai mati pun nanti orang tak percaya. Ya? Ini amaran penghabisan. Kalau kau cuba nak keluarkan lagi idea nak mencahanamkan aku, kau dengan aku putus sahabat. Dan lagi, aku akan berhentikan kau kerja. Faham? Faham. Sorry lah bos. Saya minta maaf. Lain kali tak cakap lagi. Maaf diterima. Ini kali jangan buat ya. Tak ada. Suruh keluar. Nasihat busuk. Halo, Mr. Tanya. Baca ada kah? Ada. Duduk ya. Amak. Bos. Dia dah datang bos. Siapa yang datang? Nenek kau? Bukan nenek saya, nenek bos. Cik Ceti. Alamak. Aku sudah baca apa keluar. Ana awana ina wina. Ayah, bos cakap ayah boleh masuk dalam. Thank you, Mr. Saleh. Saya sekarang masuk. Ya. Alamak. Ini dia. Fana dana mana padam. Ayo. Bocik. Sekarang India ada baca kah? Sekarang ada belajar lah. Amak. Wah ini apa cakap ini apa? Cakap vida. Vida. Wina duna vidu. Vidu apa cakap? Iruma. Runa mana rumah. Cena itana tina ceti. Bocik. Ini India. Belakang boleh pelajar, bos. Ya kah? Saya punya hutang dulu 3,000 boleh kasih je. Mana ada hutang sekarang? Sekarang belum gaji lagi. Dia orang gaji semua sudah angkat, bos.
Dia orang kuli dia dapat sekarang. Saya bos. Oh, bos itu macam satu enggak? minggu belakang. Itu macam enggak? Ya. Tak apa, bos. Lain minggu boleh mari, bos. Bagus. Tapi, bos, itu bos mesti kasih bayar, bos. Selamat. Tak ada kasih kalau bos ya, polis yang dekat sikit cerita. Ya, lain minggu ada lain minggu. Thank you, bos. Ha, Thank ya. you, bos. Lain minggu ya. Hello, operator. I want to book a trunk call to Johor Bahru, please. 3177. My number 718623. Halo? Rumah Datuk Mahfiz di sini? Bolehkah saya bercakap dengan Datuk Mahfiz? Boleh. Pegang sekejap ya. Datuk, telefon. Hello? Hello, Bapak. How are you? Ini Harun cakap dari Kuala Lumpur. Hey Ron, you a son of the gun, anak pistol. Apa kau mimpi telefon bapak hari ni? Bapak, sebenarnya ini ada very important message. Saya nak kahwin lah, Pak. Nak kahwin? Kau ni serius ke ni? Sumpah, Pak. Sumpah makan sate 30 cucuk. Bapak nampak saya angkat tangan tak? Sumpah, Pak. Saya nak kahwin betul. Oh, bagus kalau begitu. Berapa hadiah kau nak? Tak banyak, Pak. Around about $3,000. RM3,000, Pak. 3,000? Pasal nak kahwin, 4,000 bapak kirim. Besok kau boleh terima. Bye-bye. Mr. Secretary, tolong masuk sekejap, Mr. Secretary, kirim wang tunai RM4,000 untuk Harun hari ini juga. 4,000? Ya, 4,000. Baik, Datuk. Mr. Secretary. Ni Harun ni, dia kata dia nak kahwin. Bolehkah dipercaya cakap macam? Setahu saya Harun tu Datuk, pemuda yang amanah. Dan dia tak pernah cakap bohong, Datuk. Oh, begitu ya. Kalau begitu, tambah 1,000, hantar RM5,000. Baik, Datuk. Halo, Cik Arun. Apa khabar? Kenapa tak menari? Tengok kawan Cik Arun tu. Cik Arun? Kenapa Cik Arun tipu saya lagi? Tipu? Tipu apa je nama? Cik Arun spring lagi. Buat apalah Cik Arun main-mainkan saya? Kalau Cik Arun tak sukakan saya, bayar duit saya. Sebenarnya bukan saya tak suka pada Cik Norma. Saya suka. Kalau suka, marilah kita kahwin. Kahwin? Kahwin tu ada berat sedikit, Cik Norma. Bukan saya tak nak kahwin, saya dah. Tapi maklumlah. Apa kali saya kasih tahu sama Cik Norma. Saya ni masih belum cukup umur lagi. Laki-laki Cik Harun menghinakan saya. Laki-laki menghina saya. Bayar duit saya. Kalau tidak, saya adukan pada polis. Yang Cik Harun bagi cek palsu pada saya. Mau jaga pelan-pelan sikit. Mana ceknya? Mana? Baiklah Cik Norma. Sekarang saya nak bayar hutang Cik Norma dengan cash. Nah, ambil RM500 dan saya nak bagi amaran mulai hari ini Cik Norma jangan ganggu saya lagi. Jika
kalau Cik Norma ganggu, saya pula nanti adukan kepada polis. Anda sudah. Leh. Sudahlah, mari kita pergi ke naik club lain. Naik club lain lebih bagus daripada naik club ini. Bye-bye. Cik Norma ni pun satu degil juga. Sudah beberapa kali saya cakap pada Cik Norma, lupakan Harun, jangan cintakan Harun. Tapi Cik Norma tak percaya. Cik Harun tu playboy, takkan dia cinta betul-betul. Tak apalah Kak Maida. Tak apa. Hari ni hari dia. Bila hari saya pula sampai, saya akan kecewakan dia bagaimana dia kecewakan saya hari ini. Kau ni degil tak habis-habis lah, Norma. Good night, bos. Eda? Eda? Belum tidur lagi? Belum. Kemana abang pergi? Abang kata pergi sekejap aja. Alah, bos tu ajak abang pergi ke masjid dengar orang bersyarah. Abang pergi masjid pakai kot? Kenapa? Abang kau ingat pergi kot tak boleh pakai masjid? Ni apa? Pergi masjid tak boleh pakai kot? Bukan kot yang nak sembahyang, Eda. Hati yang ikhlas tetap menghadap Tuhan. Tahu? Dah. Ni simpan baju ni. Dah. Abang mesti cakap dengan Eda betul-betul mana abang pergi tadi? Sumpah. Abang pergi masjid. Kalau tak abang percaya. pergi masjid. Ini apa ni? Ini apa dekat baju abang yang melekat ni apa? Lipstik. Alamak, pecah temblam. Cakap abang jangan cakap bohong dengan Eda. Abang pergi joli. Abang pergi joli dengan perempuan ni. Abang nak tanya Eda nanti. Abang nak lupa janji kan? Abang nak tanya Eda lagi. Abang tinggal Eda kat rumah ni. Tolong Eda. Tolong aku, Eda. Eda. Tolong Eda, aku tak buat lagi. Tidak. Polis. Tolong aku. Bini aku mengamuk. Selamat pagi, bos. Selamat. Kenapa dari kau tu, Leh? Dah bedal, bos. Pasal apa? Tak siapa ke ataupun betina mana ke dan pergi taruhkan lipstik kat baju saya. Saya balik rumah, Eda mengamuk. Habis pekakar rumah, berdesuk perginya. Siapa anda boleh bersyuk tu? Jangan-jangan si Noria, bos. Pulang kau. Noria lah, Biba lah, Ijizah lah. Kau nak menari tak mau jaga. Ni kau datang nak buat apa? Nak minta cuti, bos. Cuti? Ya. Saya nak pergi hospital, nak ambil injection, takut kena blood poison. Blood? Kau ni gila ke? Bukan dia pukul dengan besi. Tumbuk dari kau. Sudah pergi ke rumah. Cuti kau ni nak munting dengan saja. Itulah. Gila perempuan sangat. Kiah lah. Nuriah lah. Halo, Mr. Charlie. Tidur. Saya panggil saja kau sudah jatuh. Mana tak nak jatuh, lu pekik. Tu macam gua, hello Mr. Talib. Pelan-pelan panggil lah. Sorry, Mr. Charlie. Saya lain kali pelan-pelan panggil. Halo, Mr. Charlie. Lu mau cari bos kah? Amak. Apa macam panggil? Halo, Mr. Charlie. Macam nanti saya pergi panggil.
Bos. Cik Siti datang, bos. Cik Siti? Ya, bos. Cik Siti mana pula? Itu yang bawa payung tu. Oh ya, Cik Siti Linggam ya? Ya, bos. Panggil dia naik atas kau. Banyak aku takut ke? Wah, action lah, bos ni. Mentang-mentang dah masuk 5,000 timing. Panggil dia naik dah. Baiklah, bos. Ayah, Ya. bos panggil naik atas. Saya atas pergi. Ya. Amak. Hei, apa yang kau bisik-bisik tu, ha? Kau ingat apa? Bos kita ada hutang ceti ke? Saya tak cakap apa-apa, Cik Saleh. Dia orang yang cakap. Bahalul. Bukan bos hutang ceti, kau tahu. Si ceti tu hutang dengan bos kita. Sudah, duduk. Buat kerja masing-masing. Cucu campuran, ribu-ribu bintang langit, mari ribu. Hati saya senang, ini hari buka bandar rindu. Ya? Ya, Sudah selesai semua? saya ini hari hati banyak senang. Hutan semua sudah selesai. Ha. Ribu-ribu bintang mari, hati banyak suka boci sudah kasih. Saya wafat mari. Ha, kau tengok. Bukan dia datang bayar hutang aja. Dia belajar nyanyi tu. Dia nak masuk bintang radio tahun depan. Kau orang pun kalau ada hati nak masuk peraduan menyanyi, pergilah belajar macam ceti tu. Saleh! Ya, bos. Naik atas kejap. Ada apa, bos? Saleh. Sekarang, barulah senang hati aku. Cik Siti pun dah selesai. Cik Norma pun dah selesai. Sekarang kau siapkan kereta, kita nak pergi melawat ladang, okey? Okey, bos.